Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okey, hari ini kita nak review dan unboxing Transformers Blokies Wave 5. Okey, so hari tu kita dah keluarkan Wheeljack, Hound dengan Sentinel. Okey, so kita nak buka box ini, box yang keempat. Okey, so blind box, kita tak tahu dalam ni apa selagi kita tak buka. Okey, so ini sudah keluar, jadi dah keluar, jadi pun dah keluar. Okey, agak-agak Transformers apa yang akan keluar sekejap lagi. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita buka sekarang. Let's go. Okey, dah pun buka. Okey, jom kita tengok kita dapat apa. Okey, so macam biasa dia bagi manual dan 2 paket. Alright, so kotak kita tak tepi dulu. Okey, manual. Cara-cara nak pasang Transformers Blokies. Okey, kita tak tepi dulu. Jom macam biasa kita akan buka first pack, iaitu tapak dengan tangan. Okey, itu dia tangan dia, jari jemari. Okey, dan tapak dia. Alright, agak-agak dapat apa guys? Okey, jom kita buka sekarang. Apa yang kita akan dapat kali ini? Alright, let's go. Alright, kali ini kita dapat Death Tracker. Nice. Okay, lawa guys, warna navy, biru gelap. Okay, jom kita pasang. Okey, dah pun siap kita punya Death Tracker. Macam cantik kan? Piu piu piu. Nice. Sangat-sangat clean guys. Okey. Wow. Macam biasa ni tapak dia. Kita boleh gunakan tapak dia ataupun tak nak guna tapak. Nice. Cantik. Kita boleh gerakkan macam-macam gaya. Dia takkan jatuh sebab dia melekat dekat tapak dia. Nice. Okay, Death Tracker Transformers Blokies Wave 5. Okay guys, so itu saja video unboxing dan review kita pada kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Thanks for watching.